Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu, 1 Julai. Kita sedang menganalisis carta bagi pasangan euro dolar dan pound dolar serta membincangkan cara untuk mendagangkan instrumen-instrumen ini. Euro masih terperangkap dalam saluran mendata, walau bagaimanapun masih ada kemungkinan untuk pergerakan menaik seterusnya. Untuk itu, pembeli perlu memasuki pasaran pada 1.1403 dan menolak harga melepasi 1.1434. Semalam, Amerika Syarikat mengeluarkan data ekonomi yang agak baik, khususnya indeks sentimen pengguna. Bacaan itu tidak lebih tinggi daripada jangkaan. Indeks tersebut meningkat kepada 91.2 daripada 90.6. Oleh itu, pembeli dolar terdorong untuk menekan euro. Beberapa penggubal dasar ECB turut mengeluarkan kenyataan semalam. Mereka mengakui bahawa inflasi sedang meningkat dengan mendadak, namun masih tidak menjangkakan kenaikan kadar faedah dalam mesyuarat dasar terdekat. Sebab itulah euro kehilangan momentum kenaikannya yang sedang dibina pada awal sesi Amerika. Pound sterling didagangkan dalam corak yang sama. Gubernur Bank of England Andrew Bailey turut berucap semalam. Beliau sebelum ini menjangkakan penurunan kadar faedah utama, namun terpaksa menilai semula dasar tersebut susulan perang di Timur Tengah yang telah menyebabkan harga tenaga melonjak. Atas sebab ini, Bank Pusat perlu membuat keputusan secara berhati-hati sama ada untuk menaikkan atau menurunkan kadar faedah. Jadi, Bank of England dijangka hampir tidak akan membuat sebarang perubahan dalam dasar moneteri semasa. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Sebahagian laporan penting akan diterbitkan pada separuh pertama hari seperti indeks harga rumah dan PMI pembuatan di UK. PMI itu dijangka berada pada 53.1 bagi bulan Jun. Selain itu, PMI yang sama juga akan diterbitkan bagi Perancis, Jerman, Itali dan keseluruhan zon Euro. Indeks-indeks di sana kini hampir pada paras ambang 50 mata. Jika bacaan jatuh di bawah 50, euro boleh merosot berbanding dolar Amerika Syarikat. Satu lagi laporan berimpak tinggi ialah CPI zon euro. Indeks tahunan itu boleh mencatat 3% pada Jun, sedikit menurun daripada 3.2% pada Mei. Saya ingin mengingatkan bahawa inflasi telah meningkat sejak Januari tahun ini dan memuncak pada Mei. Kini inflasi sedang berehat seketika. CPI teras diunjurkan pada 2.5%. Tiada semakan besar dijangka kerana harga tenaga memainkan peranan yang besar. Bagi Amerika Syarikat pula, laporan pekerjaan ADP akan diterbitkan kemudian hari ini. Laporan ini sentiasa mendahului non-farm payrolls yang penting. Ekonomi Amerika Syarikat dijangka menambah 118,000 pekerjaan pada Jun berbanding 122,000 pada Mei. Tumpuan utama hari ini ialah ucapan pengurusi baharu Fed, Kevin Walsh. Pasaran akan memberi perhatian rapat terhadap unjurannya mengenai dasar moneteri. Dalam masa yang sama, Presiden ECB, Christine Lagarde, juga akan berucap. Indeks pembuatan ISM juga akan diterbitkan di Amerika Syarikat. Unjurannya ialah 53.7 yang dianggap cukup kukuh. Data ekonomi yang baik adalah positif untuk dolar Amerika Syarikat. Sekarang kita beralih kepada gambaran teknikal. Saya telah pun menyebut paras yang baik untuk pembelian pada 1.1403 dalam carta 1 jam semasa false breakout. PMI pembuatan yang kukuh bagi zon euro akan membolehkan lantunan sehingga ke 1.1434. Jika paras ini ditembusi, laluan akan terbuka ke 1.1459 dan 1.1486. Saya akan merancang penjualan semasa lantunan dengan mengambil kira penurunan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Penjualan boleh dipertimbangkan dari 1.1434 iaitu sempadan atas saluran penurunan. False breakout pada 1.1459 akan membuka laluan ke 1.1403. Jika paras ini juga ditembusi, harga akan susut ke 1.1382. Saya akan merancang pembelian pada 1.1356 semasa penurunan sementara dengan jangkaan pembetulan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Bagaimana pula untuk mendagangkan pound sterling?
Para 1.3245 ialah kawasan untuk penjual. Jika berlaku false breakout di tengah-tengah data pembuatan yang lemah, kita boleh membuat penjualan instrumen ini dengan sasaran pada 1.3215. Jika harga bergerak lebih rendah, kita boleh membuat penjualan dengan sasaran pada 1.3191 dan 1.3170. Dari paras-paras ini, saya akan mempertimbangkan pembelian dengan mengambil kira pembetulan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Pembelian sesuai dipertimbangkan dari 1.3215 dan 1.3191 dengan syarat berlaku false breakout. Jika penjual kurang aktif pada 1.3245, instrumen ini akan meningkat membolehkan pedagang membuat pembelian dengan sasaran menguji paras tertinggi mingguan pada 1.3272. Sasaran tertinggi ialah 1.3298. Di sini saya akan merancang penjualan semasa pembetulan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.